Okay, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam video kali ini. Okay, kali ini saya akan kongsikan bagaimana trust, iaitu kepercayaan, mampu membantu meningkatkan lagi jualan anda. Trust, apakah itu trust? Trust adalah elemen yang sangat penting dalam bisnes, dalam membuat jualan. Trust adalah kepercayaan audien terhadap produk anda, kepercayaan audien terhadap bisnes anda, kepercayaan audien terhadap diri anda sendiri sebagai penjual. So, bagaimana anda boleh tingkatkan lagi trust, kepercayaan di fanpage anda? Okey, saya nak share di sini bagaimana nak tingkatkan trust. Yang pertama adalah demo. Anda boleh sediakan demo di fanpage anda, video sebagai contoh. Anda boleh gunakan video cara gunakan produk sebagai contoh. Video cara menggunakan produk. Sebagai contoh, anda menjual produk kesihatan. Anda boleh tunjukkan bagaimana produk digunakan, bagaimana nak ambil produk. Okey, mungkin anda menjual produk kosmetik, bagaimana produk digunakan. Okey, sebagai contoh saya nak tunjukkan satu contoh. Okey. Contohnya anda boleh lihat di fanpage ni, Mewangi Satu Dunia. Ianya menunjukkan cara bagaimana produk tersebut, produk cerahkan wajah tersebut digunakan. Okey. Okey. Ini satu contoh video cara menggunakan produk, cara guna produk. Tapi anda boleh gunakan video produk sedang digunakan. Okey. Sebagai contoh, produk sedang digunakan. Contohnya, katakan saya jual jam. So, saya boleh tunjukkan pelanggan menggunakan produk dan boleh rakam video penggunaan produk tersebut. Okey, video demonstrasi cara menggunakan produk. Okey, yang kedua, anda boleh gunakan elemen-elemen yang seterusnya untuk meningkatkan trust adalah profile picture. Profile picture di mana anda menggunakan profile picture adalah gambar anda sendiri. Letakkan gambar anda sendiri pada profile picture. Okey, yang mana orang akan lebih percaya apabila melihat individu berurusan dengan mereka. Sebagai contoh, okey, saya tunjukkan fanpage Sifu AB Ads. Sebagai contoh, fanpage Sifu AB Ads. Okey, anda boleh lihat di sini. Fanpage Sifu AB Ads, saya menggunakan gambar owner, gambar saya sendiri. Okey. So, bila orang lihat gambar owner di profile picture ni, orang akan lebih rasa emosi, lebih touching, lebih ada relationship, lebih personal. So, ianya juga akan meningkatkan trust, kepercayaan terhadap fanpage ini sendiri. Bila kita respon, bila kita buat post, bila mereka masuk di fanpage, mereka akan melihat gambar owner. So, trust dipertingkatkan. Okey, seterusnya apa yang anda boleh buat lagi adalah social proof. Social proof. Okey, bukti-bukti sosial. Contoh social proof yang boleh digunakan adalah jumlah fan yang ramai. Fans quantity. Jumlah fan. Sebagai contoh, saya menjual satu produk. Katakan saya menjual sabun A. Orang lain juga menjual sabun lebih kurang sama. Sabun B, sabun C. Katakan fanpage saya ada 100,000. Fanpage B, fanpage C ada 10,000, ada 1,000. Agak-agak anda, audien akan lebih percayai fanpage yang 100,000 fan ke 10,000 fan ataupun 1,000? Saya pasti jawapan anda adalah fan yang memiliki 100,000 fan. Fanpage yang memiliki 100,000 fan. Lebih banyak fan, lebih dipercayai. Okey? Yang kedua adalah jumlah komen. Jumlah komen. Okey? Jumlah komen. Jumlah komen seperti trafik yang singgah. Sebagai contoh, kita pergi bazar Ramadan. Okey? Memandangkan video ni direkam bulan Ramadan. So, mungkin biasa kita pergi bazar Ramadan, kita akan tengok banyak kedai. Contohnya kambing golek. Ada 4-5 kambing golek. Katakan kambing golek A, B, C. Kambing golek A ada 20 orang beratur. Kambing golek B, 1 orang. Kambing golek C, tak ada orang. Kambing golek C, dia punya stall menarik, meyakinkan, warna yang menarik. B juga menarik. Tapi yang A mungkin biasa, tapi ada 20 orang beratur. Agak-agak anda akan pergi yang mana satu? Saya berani jamin anda akan pergi pada kambing golek A. Sebab apa? Ramai orang.
Ramai orang akan mewujudkan trust. Ianya mewujudkan rasa ingin tahu, mewujudkan minat. Okey. So jumlah komen yang banyak akan mewujudkan trust. Kalau anda lihat di fanpage Sifu Web, banyak post, banyak komen. Banyak post yang memiliki banyak komen. So kebanyakan post tersebut dipercayai. Okey, anda boleh lihat fanpage student Sifu Web, juga komennya sangat banyak. Bila komen banyak, dia membantu meningkatkan trust. Okey, seterusnya. Yang keempat. Yang keempat, bagaimana lagi anda boleh tingkatkan trust? Anda menggunakan fakta. Okey. Sekarang ni bermacam-macam produk ada di pasaran. Contohnya produk kuruskan badan. Produk beratus-ratus produk, beribu-ribu produk kuruskan badan di pasaran. Semuanya menjanjikan result yang sama, kurus dalam 3 hari, 5 hari. Okey. So bila semuanya sama, ianya akan mewujudkan skeptical. Orang berasa tak boleh percaya. Betul ke produk ni? Ya ke? Sama je macam orang lain. So salah satu cara yang kita boleh buat untuk tingkatkan trust adalah fakta. Masukkan fakta, mungkin kajian dari pakar, mungkin maklumat tentang produk, material, bahan yang digunakan. Okay, contohnya kita menjual produk kuruskan badan berasaskan ginseng. So boleh explain bagaimana ginseng membantu menguruskan badan. Bagaimanakah vitamin-vitamin ataupun material yang terdapat dalam ginseng membantu proses mengurangkan berat badan. Explain secara saintifik ataupun secara fakta. Ia membantu menjawab skeptikal dan seterusnya membantu meningkatkan trust. So boleh masukkan fakta. Yang kelima, bagaimana mewujudkan trust lagi? Testimoni. Okay, testimonial. Semakin banyak testimoni, semakin tinggi kepercayaan audien terhadap produk anda, terhadap fanpage anda. So banyakkan testimoni di fanpage. Bila anda buat FB Ads sebagai contoh, banyakkan testimoni. Contohnya pada gambar, mungkin anda buat album, masukkan koleksi testimoni. Okay, nanti kita akan cerita detail dalam topik mungkin di waktu yang lain tentang testimoni. Okay, testimoni sangat penting meningkatkan trust. Okay, yang seterusnya, yang keenam. Okay, yang keenam adalah tunjukkan bisnes anda betul-betul real business. Bagaimana anda boleh tunjukkan kepada audien bisnes anda betul-betul wujud, benar-benar wujud? Anda boleh upload gambar aktiviti di fanpage anda, aktiviti bisnes anda. Sebagai contoh, anda upload gambar stok produk, bungkusan, parcel, gambar staff yang sedang buat kerja, gambar premis, gambar kedai, gambar mesin-mesin yang digunakan, gambar klien datang office, gambar mungkin supplier anda. Okey, anda boleh gunakan. So ianya akan mewujudkan satu situasi di mana mereka akan lihat bisnes anda benar-benar wujud. Okey, yang ketujuh. Apakah yang anda boleh gunakan lagi untuk mewujudkan trust? Owner. Tadi saya ada cakap gunakan gambar owner pada profile picture. Okey. Kita boleh upload. Okey, kalau produk pakaian mungkin gambar profile picture tak sesuai. Kita mungkin menggunakan logo kita. Tapi di fanpage kita boleh upload owner, gambar owner. Contohnya gambar anda sedang berurusan dengan klien, anda berurusan dengan supplier mungkin, anda berurusan dengan staff, gambar anda berkongsikan tips, anda boleh upload. Okey, ianya akan mewujudkan trust. Audien ataupun manusia sendiri suka berurusan dengan individu. So wujudkan individu di fanpage anda. Buat mereka kenal siapakah orang di sebalik fanpage. Okey? Anda juga boleh wujudkan karakter, nama, siapa nama. Sebagai contoh, anda masuk fanpage Karya Zara, mereka menggunakan nama Kak Nick. Di fanpage Tufa, mereka menggunakan Sis Tufa. Di fanpage Sifu Bed, Sifu. Okey, wujudkan karakter di fanpage anda. Ianya akan membantu meningkatkan trust. Yang seterusnya, yang ke-8 adalah authority. Authority. Anda pernah masuk surat khabar, masuk TV, ambil gambarnya, upload di fanpage. Okey. Anda ada kelulusan
anda dapat awareness, bukan awareness, maaf, award. Anda dapat anugerah. Anda upload di fanpage. Di fanpage anda, ianya akan membantu meningkatkan trust. Kejayaan-kejayaan anda boleh upload. Okey? Authority, pakar-pakar yang menggunakan produk anda, recommend produk anda boleh upload di Facebook, di fanpage anda. Testimoni dari artis yang menggunakan produk, orang yang terkenal, boleh juga membantu authority. Dan ianya secara tak langsung akan membantu. Ianya akan membantu follower ataupun orang yang mempercayai tokoh tersebut ataupun individu tersebut untuk menggunakan produk kita. Dia akan mewujudkan trust yang sangat tinggi. Okey, yang seterusnya 9, konsisten. Kepercayaan tidak boleh dibina dalam masa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ianya perlu dibuat secara konsisten, berterusan. Bukan 1 hari saja, ingat, tapi berterusan. Mungkin makan masa berbulan-bulan namanya, berhari-hari. Apa yang kita perlu buat adalah, contohnya live marketing yang berterusan, iklan yang berterusan, okey, update di fanpage secara berterusan. Ianya akan membantu konsisten. Bila kita buat konsisten, orang akan lebih kerap melihat kemunculan kita di Facebook, di fanpage, di newsfeed mereka dan seterusnya, membantu trust. Okey. Dan yang seterusnya, anda boleh masukkan, saya tulis kat bawah ya. 10, jaminan. Anda boleh berikan jaminan kepada prospek. Jika produk tak berkesan, wang dikembalikan sebagai contoh, ataupun customer support, warranty. Ini akan membantu trust. Okey. Dan yang ke-11, relationship. Kita boleh tingkatkan trust dengan membina relationship. Sebagai contoh, bagaimana relationship? Relationship adalah two-way communication. Contohnya, bila audien bertanya di fanpage, kita respon. Mereka ada masalah, kita jawab masalah mereka. Mereka tanya di personal message, kita respon. Okey? Dan ianya, bila kita jawab tu berlaku communication. Bila berlaku communication, akan membina relationship. Bila relationship tersebut bagus, dia akan membantu trust. Jadi di sini lebih kurang 11 tips yang anda boleh gunakan untuk tingkatkan trust di fanpage anda. Yang pertama adalah demonstrasi. Okey. Profile picture, social proof, fakta, testimoni, real, tunjukkan bisnes anda real, gunakan owner produk, gambar owner, authority, konsisten, dan seterusnya 10. Mana 10? 9, jaminan, dan yang terakhir adalah relationship. So, jika anda masukkan elemen-elemen ni, akan membantu meningkatkan trust di fanpage anda. Okay, jumpa lagi dalam video seterusnya.